Tuhan beri kita pemberian bermacam-macam nikmat yang tidak pernah putus. Dalam bentuk sementara urusan dunia, lebih lagi nikmat untuk akhirat dengan ilmu, dengan amal dan sebagainya. Sebenarnya pun asyhadaka birrah. Nah, saya diperlihatkannya akan dikau kebajikannya, iaitulah albir, ya, mana yang memberi kurniaan yang amat besar, kebajikan yang amat hebat. Sebenarnya itu ini memperlihatkan, bermakna kalau kita mengambil nikmat Tuhan, tak perasan tu dari Tuhan, tak nampak itu albir, nama Tuhan, ismun minal asma', satu nama daripada asma'ul husna, albir. Dia tak nampak, dia makan, dia tak nampak, dia minum, dia tak nampak, dia pakai apa semua nikmat Tuhan, dia tak nampak, maka butalah mata hati dia. Orang duduk dalam keadaan khatar, bahaya besar. Dia telah dimabukkan oleh kurniaan, sehingga dia tak perasan pengurnia nikmat. Dia tenggelam dengan nikmat, dia tak nampak, dan dia buta dengan al-mun'im, pemberi nikmat. Kita disuruh nampak pemberi. La yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak akan sempurna nikmat melainkan dia memandang kepada pemberi nikmat. Itu betul.